Kejap ni di Jelebu yang mana kita akan melihat salah satu tempat air terjun yang tertinggi lah juga di Negeri Sembilan. Jadi dalam 5 minit perjalanan kita akan sampai. Walau weh. Let's go. Tunggu dengar dah bunyi air terjun tu. Guys, Dengar bunyi alam. bunyi air terjun. Bunyi burung-burung. 5 minit. Bau hutan. Lepas tu masalah rumah tangga, masalah Yang ada masalah sahabat, rumah masalah tangga, masalah diri, dunia, masalah kewangan. masalah kewangan. Tinggalkan semua tu. Itu semua masalah. Betul. Kena lepaskan. Dengar tu. Orang yang dah berumur bagi nasihat. So kita release Tension. tension dengan alam. Alam adalah satu-satu ubat selain daripada laut. Bukan ubat lah. Kalau aku ubat dia lain. Wih, what the view. What the view. Nampak dah, see? Wah. Wah. Dengar tak? Dengar tak? Dengar tak? Dengar tak? Dengar, dengar. Kan dah nampak dah dari sini. Lepas tu kan nak balik sakit. 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 Nak balik pula. Dah sampai mencari penyakit. Balik mencari penyakit. Macam mana cik tu cakap? Balik terpaksa. Pergi terpaksa. Balik rela paksa. Terpaksa. Nak mana nak balik. Kena balik juga. Terpaksa dah rela paksa. Jalan ni. Kena naik juga ni sekejap lagi. Nampak macam sedap dia menurun. Tanya tak nampak pula ojek ke apa ke. Kita ni macam tak nampak tengok orang. Jadi kat yakin Sendiri juga. sendiri juga. Tak apalah. Kesala kan. Pecah lemak. Mak tu kalau nak mandi pun tempatlah kering. Itulah aku rasa mandi lah. Kalau nak mandi. Nak mandi, nak ikut cilok ke apa, boleh. Pakai tengok baju bawa balik lah. Tak. Tak apa, nanti kita Aku kata aduh dia pula tak bawa baju Kak Izzah bawa. Kak Ikin tak? Dia cakap. Sebab ingatkan tu Zati kot. Kan Zati kot nak balik awal. Tapi tak apalah. No salah Zati lah. Itu semua kita orang boleh je. Kita orang lalu bendul. Kita tak balik tak mandi pun. Mandi kat rumah mak. Cerita. Basah kereta. Tak ada hal. Kan kering. Besar ni. Nak ambil? ambil video je. Ambil video. Apa panggil tu kat tadi? Bahasa IT korang tadi apa? Foto apa? Foto apa tadi Kak Ti cakap? Foto apa?